Dah sampai KB Mall, nasi lemak dengan teh tarik. Kami nak sewa pondok. Assalamualaikum, saya Mat Musa. Saya berasal daripada Cambodia. Kalau anda nak jadi kawan saya, sila pergi ke sini. Selamat pagi semua. Hari ni kena pergi buat pasport dekat Kota Baru. Okay, kalau dekat KB ni kita buat pasport dekat UTC ya. Kena tunggu 1 jam. Sementara menunggu 1 jam, kita alas perut sikit lah dekat UC, bawah UTC tu. Kat sini ada jual banyak makanan Korea, produk Korea halal. Dah sampai KB Mall. Okey, nasi lemak dengan teh tarik. Dah apa tu? Jadi mau ambil ni. Makan tak makan bagi mama. Makan Yong Tong Foo. Lepas tu seperti biasa letak kamera kat tepi, rakam diri sendiri dan buat muka macam tak tahu. Bagi orang KB yang sedang menonton video ini, cuba rekomenkan kedai makan yang mana yang sedap di Kota Baru ni, sebab hampir setiap tahun saya datang ke KB. Sedap tak makanan? Sedap. Sedap. Kita makan apa? Selepas makan dah dapat tenaga, kita shopping sikit dan pusing-pusing kat KB Mall. Saya suka sangat kalau sunyi dekat mall. Maklumlah saya tak suka tempat-tempat yang ada ramai orang. Introvert lah katakan. Kami ni biasa setahun sekali atau 2 kali je beli pakaian baru untuk sekeluarga. Itu pun kalau datang ke Malaysia. Kami rasa dekat Malaysia ada banyak pilihan pakaian yang mengikut cita rasa kami dan harga lebih murah. Sebab itulah kami shopping banyak-banyak dekat Malaysia. Ada asap kebakaran daripada luar KB Mall. So pintu semua tutup secara automatik. Akan tak nampak muka baba. Jangan. Alhamdulillah dah beli kasut, seluar dan sebagainya lah. Saya rasa KB Mall ni kan dia ada banyak barang keperluan. Kalau Ion sesuai untuk pergi lepak dan kawan, makan dan sebagainya. Barang keperluan harian kebanyakan saya nampak dekat KB Mall ni banyak. Macam semalam saya cari nak beli SIM card dekat Ion, tak ada. Kalau dekat KB Mall ni ada banyak. Apa pendapat anda? Jumpa. Rasa letih lepas tu nak tidur lah. So okey lah. Bisa slow sikit lah yang akram ni. Apa perasaan nak kram? Cakap. Rasa kaki nak cedera lempeng. Kram jalan jauh pusing-pusing, rasa macam penat dah. Udah pula, apa perasaan Udah? Saya nak beli buku Bobo Boy. Buku apa? Buku Bobo Boy. Udah nak beli buku Bobo Boy. Ui. Coba tengok. Baguslah kalau anak-anak suka membaca. Tak kisahlah buku komik ke, asalkan komik yang baguslah. Membuat budak akan tahu tentang sejarah Islam. Tapi boleh bawa naik flight ke? Ya, betul. Ni dekat Kemboja tak ada tau. Jadi boleh kita beli ni, tengok contoh and then kita buat dalam bahasa Kemboja. Dekat Kemboja kurang ada stiker atau poster keagamaan untuk ditampal kat dinding dalam bilik darjah dan sebagainya.
Okay, dah settle urusan penting-penting. Panadol Actifast. Tak ada kat Pemuja tau. Kau kena beli banyak punya simpan untuk emergency. Semalam dah tengah rakam dekat KB Mall tu. Lepas tu tiba-tiba je kamera saya hang. Jadi tak sempat nak rakam painting apa semua. Hari ni dah hari lain dah. Kami akan pergi satu tempat, insyaAllah. Jangan pungut sambal ke? Saya suka kami dah sampai pantai Tapang. Bawa ni air. Tolong Yasir kami. 2 botol air lagi. Okay, abang ipar saya cakap kat sini buka 4-5 tahun ni. Kat sini banyak kedai makan dan ada resort kecil-kecil chalet kat depan tu. Kami nak sewa pondok tapi pondok tu menghala ke matahari, so sangat panas. Okay, so last duduk belakang pondok je lah. Free, lepas tu tak kena matahari. Kami nak pergi makan kat sebelah sana, ada kursi meja. So nak duduk dekat sini juga. Pondok ni cuma panas sekarang ni. Kucing gemuk-gemuk kat sini. Okey, sarapan dulu dengan abang ipar, lepas tu sembang-sembang. Okey, dah pindah ke sini. Di sini baru ada cahaya dan kami duduk sini. So, Kif, anak saudara. Ya, nak cakap. Okay guys, so sekarang kita berada di pantai Tapang. So dia punya view sangat cantik lah. Kita nampak dekat sini kita ada kafe pun ada dalam pantai ni. Kafe pun ada. Keram, dah puas, dapat main. Alhamdulillah. Kita rakam dia lain. Cari money exchange dekat Hamsif. Tak ada pula. Tukar duit US dollar ke ringgit. Tak jumpa money exchange dekat Kubang Kerian ni. Ada dekat KB Mall, ada dekat pusat bandar Kota Baru baru ada. So kita cari geng-geng kita kat mana. Tu dia. Tak jumpa. Apa perasaan Kif menjadi seorang bapa? Rasanya sangat-sangat berubah kehidupan 360 darjah. Kalau duduk dekat Kemuja, teringin nak makan makanan kat Malaysia. Bila dah sampai ke Malaysia, dah lupa habis. Okay, sekarang ni saya on the way nak pergi Bekam. First time nak pergi Bekam dekat Kota Baru, Kelantan. Bersama abang ipar dengan anak saudara. Cuba kita try macam ada pengalaman first time nak pergi Bekam ni. Saya ambil lesen motor dulu kat sini, dekat dengan sekolah Pancong. Okey, bila sampai je depan tempat Bekam tu, kedai tutup. So rasa macam sedih dan seronok jugalah sebab tak dapat, sebab tak kena sakit. Dia kucing rumah kakak saya, mata dia dua warna. Sebelah kiri warna biru, sebelah kanan warna kuning. Dahsyat betul kucing. Kakak, warna mata kucing kan? Ya, biru hijau.